Kalau kita ada sempadan, boundaries, limitation, itu bukannya sebenarnya menghalang kita untuk terus ke depan. Itu bukannya satu alasan untuk kita tak boleh buat itu ini. The boundaries, the limitation, the weaknesses yang kita ada menunjukkan bahawa kita sedar yang kita masih lagi seorang manusia. Okey, seorang manusia ni bukan sahaja ada kekuatan diri tetapi ada kekurangan diri. Bila kita sedar, kita tahu, kita buat self reflection dan kita nampak yang kita ada kekurangan, ada limitasi, ada sempadan, ada benda-benda yang kita tak boleh buat. Itu adalah sebenarnya satu cara untuk kita tahu apa kita nak buat next. Bukannya kita full stop, kita tak boleh buat. Kita tahu apa yang kita perlu buat next.